Kementerian Dalam Negeri KDN mengesahkan pasport menantu Tan Sri Muhyiddin Yassin Datuk Seri Muhammad Adlan Borhan yang melarikan diri ke luar negara sudah pun dibatalkan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pembatalan itu dilakukan oleh Jabatan Immigration. Okey, saya diberi faham oleh Jabatan Immigration bahawa SPRM pernah mengangkat permohonan untuk membatalkan pasport individu tersebut, dan hal itu telah pun dilaksanakan oleh Jabatan Immigration. Okey, yang itu saya boleh sahkan. Okey, tapi oleh kerana kes ini adalah kes SPRM, saya percaya seperti dijelaskan dalam kenyataan Datuk Kushairi, ya, tapi saya akan mendapatkan maklumat lengkap daripada semua pihak autoriti di bawah KDN, termasuk Datuk Seri IGP, Ketua Pengarah Immigration. Dua agensi ini penting. Kalau tujuan umpamanya individu tersebut sememangnya individu yang dikehendaki untuk tujuan siasatan oleh SPRM, jadi bagaimana dua agensi di bawah KDN iaitu Immigration dan Polis boleh facilitate untuk membawa pulang. Itu keutamaan. Katanya selepas menghadiri perhimpunan bulanan dan sambutan Hari Inovasi 2025 KDN di Putrajaya. Sebelum ini SPRM memaklumkan bahawa Adlan dipercayai tinggal di sebuah negara yang tidak mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Malaysia. Adlan 49 tahun meninggalkan negara ini menuju ke New Zealand pada 17 Mei 2023, tidak lama selepas bapa mentuanya didakwa atas beberapa pertuduhan rasuah.